kami telah memperkatakan satu perkara yang amat menyimpang daripada kebenaran. Dalam dua ayat ini, Allah mengatur bahawa kekuatan yang ada pada Ashabul Kahfi, keazaman mereka yang tidak berbelah bagi adalah apabila Allah simpulkan keazaman itu pada hati mereka, dan ini terjadi selepas Allah menambah petunjuk untuk mereka, dan hal ini susulan daripada langkah pertama yang dilakukan oleh anak muda ini terlebih dahulu pada memilih untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, langkah itu ialah kita melakukan sesuatu, Allah tambah petunjuk dan Allah kukuhkan ia dalam hati kita. Individu ADHD perlu selalu mengingatkan diri tentang perkara ini agar kita tidak menunggu timbul minat terhadap sesuatu baru kita melakukannya. Kita perlu melakukannya terlebih dahulu dan ekoran daripada itu, minat itu akan datang dan menyemarakkan penyertaan kita dalam aktiviti berkenaan. Soalnya, macam mana kita nak minat dengan sesuatu? Masing-masing perlu meneroka apa perkara yang kita suka, tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada satu doa yang disebut sebagai doa Nabi Daud